guys, welcome back to Sanji and Ikaru. So, hari ni kita nak buat video apa? Kita nak buat video. Sebelum itu, sorry sangat-sangat sebab lama tak buat konten untuk satu dunia, satu YouTube, satu Malaysia. Sebab saya selalu banyaklah saya melalui. Sebablah saya ada banyak sebab lah tak buat konten. Banyak sebab, sangat-sangat banyak sebab. Okay. So, masalah kesihatan. Banyak masalah kesihatan saya lalui. So, saya tak boleh buat konten banyak. Okay. So, hari ini kita akan buat video. Hari ini kita akan buat video set. Okay. Sekarang pukul 11.38. Okay, sekarang pukul 11.38. So, saya akan buat konten serang pada korang. First time saya buat konten serang pada waktu malam. Okay, so hari ini kan kita dah nak cuti sekolah. Okay, kan kita dah nak cuti sekolah kan. So, mesti kita cuti sekolah ni banyak kita akan buat aktiviti, kita pergi jalan-jalan, kita akan pergi tempat banyak tempat kan. So, okay. So, ramai akan buat aktiviti, ramai akan buat tengok phone banyak. Jangan tengok phone banyak. Tapi jangan pun tengok Sanji and Ikaru, okay? Okay, kita minta maaf, kami tak buat apa-apa. Kami just nak buat konten sahaja. Kami tidak mengacau korang. Korang jangan kacau kita. Kita tidak kacau korang. Korang jangan kacau kita. Kita just nak ceritakan sahaja. Okay. So, hari ini kita akan buat video tentang cerita misteri yang berlaku di Villa Nabila. Okay. So, hari ini kita akan bacakan siri misteri Villa Nabila gemparkan negara. Okay. Kejadian misteri yang melanda Villa Nabila di Johor Bahru, Johor pada November 2013. Cuma sekitar 3 hari tetapi tempoh sesingkat itu menyebabkan ramai penduduk termasuk pihak berkuasa gempar. Ia dikatakan berlaku lewat malam Sabtu 16 November 2013 apabila sekumpulan 30 remaja berpeleseran pada malam minggu memutuskan memasuki banglo usang di Jalan Sekurai itu. Sebelum ini, reputasi Villa Nabila sebagai lokasi sering disebarkan, malah terkenal sehingga peringkat antarabangsa apabila portal pelancongan Amerika Syarikat Expedia menyenaraikan banglo usang itu sebagai antara lokasi menyeramkan di Malaysia. Tambahan pula, banglo itu dipercayai dibakar usang tanpa penghuni. Okey, usang tanpa penghuni maksudnya 30 tahun rumah tu dibiarkan. Okey. So,
Maksudnya 30 tahun rumah tu dibiarkan. Okay. So Villa Nabila ni ada 30 orang sekumpulan lelaki yang pergi untuk membuat paranormal. Paranormal. Okay. Dan tidak dapat ada banyak gangguan. So Villa Nabila ini bak kata ramai telah dipilih sebagai tempat seram di negara dan dah pergi antara bangsa lagi. So maksudnya dah pergi antara bangsa. So maksudnya Villa Nabila ini adalah tempat yang paling seram di Skudai Johor. So memang seram lah tempat ni, bukan tak seram. Seram. Tapi kita tak kacau tempat tu pun tak kacau kita. Ini semua manusia ni yang dia macam tak tahulah fikiran dia macam mana nak pergi tempat-tempat macam ni. Lepas tu tak dapat jadi dan takut. Nanti dia orang yang akan dapat fobia. Dia orang yang dapat semua benda. So macam kita ni kalau tak buat nanti kita tak tahu. Macam itulah manusia sekarang. Macam kita kalau buat tahu experience tapi dia orang yang jadikan dia fobia OKU. Dah pernah ada kes. Dah pernah jadi OKU. Dah pernah jadi apa-apa. Dah banyak dah. So, kita perlu kawal diri kita. Macam saya ni suka sangat. Bukan suka, tak suka tahu nak pergi tempat-tempat macam ni. Tapi orang paksa saya akan pergi. So, kalau pergi dah jadi macam tu fobia semua, siapa nak tanggung? Sebenarnya kita juga kan, kita juga bukan orang lain. Diorang just cakap je, pergi. Lepas tu kita yang akan dapat dia punya kesan, bukan orang lain. So, maksudnya orang yang bercakap tu tak dapat fobia. Orang yang pergi tu yang dapat fobia. Orang yang bercakap ni memang akan bercakap banyak. Memang dia akan bercakap. Tapi orang yang pergi ni memang dapat fobia. So, maksudnya kita perlu kawal diri kita supaya diri kita lebih positif, no be negatif. So, sekarang negara kita nak berfikiran positif, bukan berfikiran negatif. So, berfikiran negatif kita tepikan dan kita mulakan tahun yang baru dengan penuh bermakna. Minta maaf tadi tu, saya memang minta maaf. Sebarang sangat banyak hari saya tak buat video. 1 bulan lebih dah saya tak buat video. So, lepas ni saya akan buat video untuk korang. Saya takkan akan miss video. Kalau ada exam ke apa ke, nanti saya akan buat satu video khas untuk saya bagi tahu ada exam, ada examination. So, saya akan ambil cuti lah. Masuk kalau ada exam, saya akan ambil cuti. Macam tu. So, ni sekarang saya pun dah mengantuk ni. Tapi kita janganlah kita putus asa. Tapi tempat ni memang misteri. Tragedy. Okay, tragedy mystery. Okay. So, kita perlu kawal lah diri kita. Macam saya cakap tadi, kita ni sebagai manusia, kita perlu kawal diri. Remang ni. Apa tak? Remang ni. Saya cerita pun saya dah meremang korang. Kalau korang tengok malam-malam mesti kena beranikan diri tu. Kalau korang tengok malam-malam kan, so korang perlu beranikan diri lah. So korang tengok mungkin saya buat hari ni, esok saya hantar. Macam tu lah. Lebih kurang kan. So kita perlu kawal diri. Tapi korang sebelum itu jangan lupa untuk like, comment and share and then subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan lonceng dan korang lupa nak tekan lonceng tu kalau saya ada upload video baru, nanti korang akan mudah dapat. Korang dah tengok kan tadi intro kita dah baru kan. Kita buat lagi sekali untuk korang, demi korang. Hi guys, welcome back to Sanji and Ikaru. Dah
kita dah tukar intro kita supaya lagi banyak peminat, lagi banyak semua orang so korang pun share kat kawan-kawan korang supaya video kita jadi lebih viral dan dapat juga followers bukan subscribers yang lebih tinggi. Itu yang kita mahukan. So kita ni kita buat konten ni bukan senang bukan kita siapa buat konten ni senang dia dapat gaji, bukan. Semua kerja adalah susah, bukan senang. So content creator ni lagi susah, dia kena edit tu kena pandai. Kalau tak pandai hancur video dia tau. Macam saya ni tengah belajar, so saya ni junior. Saya ni pun bukan nak gaji-gaji, saya just macam nak have fun. Tak nak lah kita tengok iPhone macam banyak. Kita macam nak lapangkan masa kita. Itulah saya buat konten. Kalau tak, saya tak buat konten pun. Ini semua adalah kita punya masa lapang. Tu je. Masa lapang saya ni. Masa lapang saya ni. Korang cakap kan contoh masa lapang korang main bola, main badminton. Kalau masa lapang saya buat konten. Saya punya masa lapang adalah buat konten. Itulah saya nak cakap hari ni. Tapi jangan lupa seram tu tetap seram. Okay? Terima kasih. Semoga kita jumpa di video baru. Okay? Kita mengakhiri kita punya video kita dengan ucapan terima kasih dan ribuan terima kasih kepada korang yang like, comment, and share dan subscribe and tengok video kita sampai habis. So, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat datang ke channel Saji Anikaru. Okay? Bye-bye.